Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Yaya kembali untuk anda dalam program Radio Visual Business. Dan sebelum ini kan video kita banyak kita kongsikan bersama dengan saya dan rakan-rakan yang lain untuk produk-produk pelancongan di Pulau Langkawi. Antaranya kita ada makanan, kita ada perkhidmatan dan juga kita ada aktiviti-aktiviti yang memang sangat-sangat orang kata apa, enjoy lah di Pulau Langkawi ni kan. Okey, tapi kali ini yang mana kita akan bersama dengan seorang pemilik laksa ikan sekok. Itu dia, popular kan laksa ikan sekok ni di Pulau Langkawi. Jadi kita akan bersama dengan Encik Isa di kedai beliau di hujung airport, laksa ikan sekok. Jom. Baik, kita bersama dengan pengusaha dan juga peniaga laksa ikan sekok TikTok, Langkawi, iaitu Encik Isa, ataupun orang senang panggil Abang Is. Abang Is, ya. Tu dia. Kalau jumpa je mesti jadi Abang Is saja. Ya, Abang Is saja. Lebih mesra. Begitu. Okey, jadi Abang Is, nak tahu jugalah Abang Is, sebab saya dimaklumkan sebelum ni Abang Is bukan berasal daripada Langkawi. Jadi Abang Is daripada mana sebenarnya? Saya berasal daripada Alok Star. Alok Star? Ya. Orang Kedah juga? Ya. Okey. Dah berapa lama berada di Langkawi? Daripada tahun 2009. 2009? Tahun 5 Langkawi 2009. Okey. Laksa ikan sekok. Jadi dah lama dah berada di sini ni. Okey. Jadi perniagaan Abang Is ni bersama dengan isteri? Ya, bersama dan isteri. Keluarga. Daripada Alok Star sampai ke sini dengan dia saja. Okey. Dah lama sangat kan. Kekal setia bersama. Betul. Gitu. Anak-anak semua macam mana? Ada di sini ke macam mana? Anak ada sini 2 orang. Okey. Ada Alok Star 2 orang, ada di Tapah seorang. Dan ada juga yang membantu peniaga. Itu dia. Okey. Jadi terima kasihlah Pak Is sebab hari ini sudi bersama dengan kami dalam program Radio Visual Business ni. Yang mana kita membantulah sedikit untuk memperkenalkan perniagaan di Langkawi kan. Okey. Dah tahu tadi 2009 Abang Is datang ke Langkawi. Buka perniagaan ini, laksa ikan sekok ni. Memang sangat-sangat lama. Jadi orang kata apa, lokasi yang pertama di Pulau Langkawi di mana? Masa tu sebelah sana, dekat ujung sana, dekat toilet tu kan. Hujung airport ni jugalah. Hujung airport ni juga, belah ujung sana. Tahun 2009. Dekat selekor. Apa ni, pagar. Lapangan terbang tu. Begitu. Okey. Jadi laksa ikan sekok dah menjadi fenomena. Dah bertahun-tahun pun. Kan. Kalau dulu orang jual laksa biasa je, resepi biasa-biasa. Kadang-kadang ada yang bubur telur sebiji macam tu kan. Laksa telur sebiji. Tapi kali ini di depan saya ni sendiri kita ada laksa ikan sekok. Laksa telur sarang. Yang mana laksa ikan sekok ni ikan temelung? Ikan temelung. Ikan fresh. Okey. Segar ya. Di Pulau Langkawi senang dapat Ya, senang dapat. Ikan senang dapat. Okey. Dan juga ini laksa telur sarang. Sarang burung lah. Sarang burung lah. Dia telur dadak. Banyak orang minta telur sarang burung. Laksa sarang burung dia minta tu kan. Okey. Sebab kalau laksa sarang burung tu susah jugalah dapat selalu. Ya. Ini dibuat macam ni dengan telur. Itulah orang kata variasi laksa tu yang dah di orang kata apa, naik taraf. Betul. Menu tu kan. Okey. Jadi kita nak tahu jugalah kan, sebabnya saya pernah juga makan laksa yang berbeza dekat masa tu dekat Kulim lah kan. Dekat Kulim, laksa mambu nama dia. Laksa mambu. Dia guna kuah sotong, kuah sambal sotong. Kuah sambal sotong. Masuk dalam laksa kan. Rasa dia memang sangat luar biasa lain. Betul. Kita hari ni saja tak ada sotong. Oh, okey. Saya nak kita ada laksa sotong sekok. Ada juga. Ada juga laksa sotong sekok. Itu yang menarik tu. Okey, tapi hari ni tak ada sotong. Hari ni tak ada sotong. Cuma ada sotong goreng tepung. Sotong goreng tepung pun dapat tak banyak, 10 kilo je. Okey, terhad je juga ya. Untuk sotong dan juga udang kita tengok dalam menu kat sini kan. Bukan hanya laksa yang disediakan di sini, macam-macam menu. Macam-macam menu. Ada nasi, ayam. Nasi ayam penyet. Ayam penyet. Sambal padu yang. Kemudian dia ada sengkuang ni. Sengkuang balit. Gula peronca. Ni ayam kita betul dia. Cendol. Kan. Dengan licin kang. Ni kena time panas-panas ni kan. Allah. Sedap lah apa nak kata no. Dengan redup-redup ni. Dia punya buah macam-macam. Itu dia. Tapi menu yang
disediakan ni, Ya. orang kata apa, memang menu yang biasa orang order ke macam mana? Ataupun sebelum ni sebab ada jual laksa saja ke? Ataupun memang laksa bersama menu lain? Laksa ikan sekok ni semua menu-menu lain pun banyak. Tapi yang famous ni laksa ikan sekok dengan laksa telur sarang ni lah yang famous. Ini yang paling banyak kali. Okey. Itu orang kata apa, memang menarik lah kan? Ya. Okey. Sebab petang ni kita sambil orang kata apa bersembang ni, sambil juga orang kata apa dengan makan kat depan, makanan kat depan kita ni, angin sepoi bahasa. Betul. Sebab lokasi dia menarik lah, Abang Is. Ya, betul. Ini di orang kata apa, hujung lapangan terbang. Kalau kita belah kanan ni, kita boleh tengok kapal terbang mendarat. Okey. Kan? Belah ni kita boleh tengok laut lah kan. Jadi kita makan di santai. Kan? Bergabung. Ya, betul. Dan lokasi ni pun sangat-sangat senang. Kalau kata contoh orang sampai di Pulau Langkawi, naik kapal terbang, orang kata apa mendarat aja. Ya. Boleh terus mai sini. Lepas terus mai sini. Kalau dekat jumpa pelapor dulu, mai jumpa saya yang ujung sekali. Ya, kalau mai daripada Cenang, saya lah orang pertama. Asal kau ikan sekok TikTok Langkawi. Itu dia. Kalau daripada lapangan terbang tu dalam masa 5 minit pun sampai dah. Sampai dah. Saja. Kadang-kadang dia turun depan nampak dah. Ya. Depan nampak dah. Dia kata kedai buka. Ambil kereta turun masa ni pun ada. Kan? Ya. Betul. Dia pun boleh teropong dah daripada teropong terbang tu. nampak dah. Nampak lah kan. Dan kalau daripada JT Kuah, mai ke sini ambil masa sikit. Ambil masa sikit lah dalam setengah jam. Itulah kalau tak jam lah kan. Kalau jam dalam 40 minit macam tu mesti sampai lah. Okey. Kalau dulu Abang Is berniaga dekat Selekoh. Dekat Selekoh sana. Dekat Pagar Airport. Lapangan terbang. Ya. Dan sekarang lokasinya di sini. Tak jauh mana, tapi lokasi dia sangat menarik. Macam mana boleh dapat idea nak buat dekat sini lokasi ya. ni? Ni lokasi yang dapat kat sini pun majlis juga bagi. Kan, majlis bagi kat sini. Dulu saya masuk 5 saja. Saya masuk 5 Langkawi, lepas tu saya keluar. Saya masuk dalam 2 saya keluar. Saya masuk pula saya keluar. Masuk yang ketiga tu direct saya dapat sini. Saya pergi mohon majlis pun dia bagi kat sini. Alhamdulillah. Lokasi yang sangat sempoi orang kata. Yang paling ujung. Yang paling ujung. Tapi yang pertama jumpa kan daripada Cenang. Itu dia. Okey, saya pernah tengok lah kan, Abang Is pernah kongsi dekat Facebook kan, gambar orang yang naik jet ski datang sini. Ya. Dekat situ dia parking. Selalu dengan kereta, dengan motor. Lori lah apa semua kan kenderaan lain, tapi kali ni jet ski. Dia pun mai daripada mana? Belah sana, belah Cenang. Belah Cenang. Dia ambil daripada Cenang tu dia terus masuk sini. Pelancong pun banyak main kat sini. Pelancong depan naik dengan jet ski kan. Aku main kat sini. Depan berkumpulan kan. Ya, kumpulan-kumpulan yang kerja dekat pantai tu kan. Pantai tu ya. Dia bawa mai sini. Dia bawa mai sini. Wow. Ya. Itu yang menarik tu. Lain lah kan. Memang sempoi yang cakap. Jadi kalau pelancong pula selalunya kita ada pelancong tempatan, domestik, dan saya pastilah kan sebab Langkawi ni memang banyak pelancong daripada luar negara juga yang mai. Pelancong luar negara pun bila dia main makan laksa ikan sekok ni, kalau dia main 3 hari dia makan laksa ikan sekok. Tu dia. Ada orang macam tu nah. Tapi kalau macam contoh pelancong luar negara, kebanyakan mereka ni macam tak boleh makan pedas. Ya, betul. Betul ke? Dia tak mau cabai ni. Tak mau. Cabai tak mau. Halim semua okey. Oh, okey. Cabai saja asin. Cabai saja dia tak mau. Mak Saleh, besoklah kan Mak Saleh. Jenuh kan, spicy. Ya. Okey, kita faham yang tu kan. Sebabnya pelancong bukan hanya daripada no spicy. Daripada England, daripada Britain, daripada merata lah kan. Ada China, Korea pun tak boleh makan juga. Betul. Pedas-pedas. Lepas spicy, lepas beritahu dah main spicy, lepas no spicy, kita faham dah. Ya. Tapi dia pun bukan cerewet pun lah. Dia pun memang tak cerewet. Kalau dia main 3 hari dia pakai sini. Selalunya mereka main kadang-kadang cari orang kata apa, menu yang bukan macam ni lah kan. Menu yang mereka boleh makan juga. Macam kat negara mereka macam makan apa, daging ke apa. Macam tapi bila main sini ni, sotong goreng tepung ni selalulah. Senang makan. Kemarin pola. Dia macam tak risau jadi sedap pun. Anak-anak Mak Saleh pun main ni lah kan. Betul. Betul. Fresh. Dia nak macam orang kata apa, fish and chip. Ya, betul. Tapi dia guna sotong. Sotong dan juga udang. Senang bagi mereka. Dah macam lebih kurang sama kan. Okey. Jadi selain daripada makanan yang sedap kat sini lah, lokasi menarik, servis terbaik. Jadi
Saya dapat tahu kata Abang Is dikenali juga di kalangan artis. Ya, Artis betul. ramai sini. Ya. Ramai. Artis siapa? Siapa Artis yang yang paling kerap sekali dalam Pek-Pek. Oh. Dalam Pek-Pek kalau senario. demai saya mesti dekor saya dululah. Okey. Hari ni pun ada artis mai. Ini Zakwan dengan Ayu Roda. Zakwan Adha dengan Ayu Raudah. Ya, Okey, adik. Cik pun ada. Adik Cik Tapi tak sampai lagi lah. Sebab dia baru sampai kemarin. Okey. Mungkinlah hari ni berjalan-jalan dulu kan. Sehari aku mungkin sampai lagi. Tu dia. Kita tak ada jumpa lagi lah dengan mereka. Ya. Tak apa. Jumpa daripada lain kali. Okey. Dan kita sudah tahulah kan. Cabaran perniagaan ni ada macam-macam. Macam-macam betul. Ada pasal surut dia. Ya. Dan juga ada orang kata apa macam-macam benda yang kita hadap lah kan selama Betul. berniaga kan. Jadi mungkin Abang Is boleh kongsi tak dengan kami apa antara cabaran yang Abang Is hadapi, tak kisahlah daripada segi kewangan ke, daripada segi manusia, tak kisah apa pun yang mana yang Abang Is pernah hadapi yang dah lalui dia. Ya, Sebelum nak lalui dia tu memang macam-macam kita rasa sakit lah apa. Tapi boleh kongsi tak? Biasalah kita ni kadang-kadang ni macam sebab Covid ni kita memang teruk sikit lah berniaga kan. Ya. Tapi kadang-kadang kita ni berniaga ni sama-sama Melayu ni memang ada. Dekat mana-mana pun ada kan. Kita tengok rambut sama hitam. Ya. Tapi kadang-kadang berniaga sebelah ni macam tu lah kan. Ya. Kita kena jaga juga, kita kena berhati-hati juga. Tapi kita berdoa je. Ya. Kalau kita boleh, kita jumpa ustaz. Ya. Sembang dengan ustaz kan. Tu macam kita berniaga ni slow lah sikit. Tak macam sebelum Covid dulu. Sebelum Covid dulu syok. Okey. Ni boleh lah kita nak cara hidup kita kan. Dengan barang pun melambung. Ya, betul. Dengan kos harga barang. Kos harga barang tu yang meningkat ya, makin tinggi. Dan pasti kita pun bukan hanya yang berniaga aja yang terkesan. Betul. Suri rumah yang bekerja Semua. biasa pun terkesan. Dengan harga barang sekarang semua kan. macam sewa lah apalah semua kena. Jadi kalau Abang Is sendiri lah kan sebenarnya, apa cara Abang Is orang kata apa untuk menghadapi lah kan masalah dari segi kewangan, dari segi modal, macam mana? Macam tu? modal tu kadang-kadang penuh terputus. Ya. Kadang-kadang terputus tu bukan macam mana tau. Kalau kita berniaga kita bagi gaji apa semua, kita tengok modal tu beda modal isu sikit saja, beda ayam, udang, lontong tu. Tapi kita main berniaga dulu. Kita berniaga dulu, kita boleh kita pergi beli. Boleh. Tu kadang-kadang kata nak buat pergi kedai banyak sangat. Umpang kata dah modal tak ada kan, kita buat macam tu lah, kita berniaga dulu pergi. Yang boleh dah sampai pukul 3 tu kita beli, lepas tu kita stop. Okey. Alhamdulillah. Pernah jugalah macam berniaga, orang kata apa, daripada waktu tengah hari contohnya sampai pukul 3 saja. Sampai Orang pukul tak 3 tutup. kadang ada sikit. Kadang berniaga boleh 50, boleh 100 tu. Masa tu lah kita pergi beli barang. Okey. Kalau beli 100 tu, kalau barang tak cukup kita pergi beli baru barang 100 tu. Kita kata tak ada. Kita harap pukul 5 lagi, insya-Allah alhamdulillah. Dia orang nak ada pun petang. Okey. Maknanya lepas pada beli barang tu buka balik, tengok balik keadaan lah macam mana. Lepas tu kita tak beli barang dah. Sebab dia boleh banyak mana pun kita beli barang. Boleh 100 ke, boleh tengah 200 kita beli barang semua. Okey. Tak kira petang tu kita stop. Okey. Baik, itu antara cabaran lah kan. Mungkin ada kenangan manis juga, Abang Is, yang Abang Is boleh kongsikan dengan kami. Kenangan manis macam tu lah. Kadang-kadang kita ni bahasa sedih juga kan. Dia tengok tu. Dia kata nak bagi gaji macam mana kan. Okey, itu orang kata apa antara cabaran lagi lah. Cabaran lah. Tapi manis ya bila dapat banyaklah gaji pada dapat pekerja tu. Macam orang ramai pun alhamdulillah. Orang dah mula ramai kan. Ada masa awal tu orang ronda kan. Baik. Jadi sebelum alhamdulillah lah kan sebelum kita nak mengakhiri pertemuan kita petang ni kan. Jadi mungkin Abang Is ada kata-kata akhir untuk pendengar kita dan juga penonton di media sosial kita. Okay. Saya ni laksa kau ikan sekong. Ingat Langkawi, ingat laksa kau ikan sekong. Main Langkawi jangan lupa main tang ni. Itu dia kan. Jadi terima kasih banyak-banyak Abang Is sebab sudi bersama dengan kami di Langkawi FM RTM pada hari ini untuk program Radio Visual Business ni. Jadi kami doakan semoga perniagaan Abang Is ni akan terus maju dan juga orang kata apa terus berjayalah dunia dan akhirat. InsyaAllah semoga terus lancar. Amin ya rabbal alamin. Baik, sampai jumpa lagi. Abang Is. Assalamualaikum. Salam.